Okay, so spek yang buat tengok tu adalah smart glasses daripada Amas. Function kan? Jom aku review. Bagi aku spek ni adalah intelligent spek. Sebab bukan sahaja dia boleh pakai pada waktu panas, tapi kalau kata kita nak translate ke bahasa lain pun, dia boleh juga translate dekat dia punya apps. So yang ni dia punya apps. Apa yang smartnya, dia ada AI translate dekat sini. Jadi segala bahasa dekat atas ni kita boleh translate ke bahasa yang kita nak. Kalau kata kita tengah sembang dengan someone, contohlah dia cakap bahasa Cina ataupun cakap bahasa Arab, kita boleh directly translate, record dekat sini, tekan saja dan dia akan translate. Jom aku tunjukkan. 您贵姓？我姓王，你呢？我姓陈，很高兴认识您。我也很高兴认识你。您贵姓？我姓李，你呢？我姓刘，李先生，你好。 Macam smart. Dia boleh atur translate terus bila kita tengah bercakap. Memang best. Spek ni dia ada speaker dekat bahagian sini tau. Jadi kalau kata kita tengah pakai tu, orang tengah bercakap dengan kita, kita akan auto translate dan dengar dekat kita punya telinga. Barulah smart. Lagi satu, dia punya speaker ni memang mantap. So, time kita pakai, kita buka lagu, memang dengar dengan jelas. Macam yang aku mention awal tadi, dia punya lens ni boleh bertukar lah. Dia boleh jadi biru, boleh jadi yang biasa punya. Kita just tolak dekat bahagian tepi ni, dia akan jadi biru. Buka balik, nampak? Memang smart. Jadi jangan risau, dia punya bateri pun boleh tahan lama juga. Semalam aku ada test dekat event. So, daripada pagi sampai ke petang, dia memang masih lagi tahan dan ada bateri lah. Okay, nak charging dia pun senang. Dia ada bagi sekali dengan charger dia tu. So, tak payah risau lah. Harga dia, bagi aku agak berbaloi lah untuk smart glasses macam ni. Kalau kata kita nak translate terus pergi ke negara luar, memang berbaloi. Okay, so kat mana dapatkan? Link sediakan dekat bawah. Jangan lupa like, comment, share dan follow, gang.